Idea untuk Cold Case ni datang daripada satu ayat ke, satu filem ke, ataupun pengalaman hidup sendiri? Dia berlaku daripada satu berita tak silap. Kisah pasal penculikan Van Putih. Artikel-artikel sebegini selalunya berlegar-legar di kalangan komuniti saintifik je. Tak adil lah orang dalam komuniti saintifik dia dapat pengetahuan baru tu yang dijana daripada kajian dan sebagainya. Tapi orang-orang biasa ni dia orang pun nak juga ilmu-ilmu macam tu. Dan saya sekecil-kecil sokongan macam mah bagi air teh kan, kita tengah menulis bagi teh pun dah Kira-kira satu dorongan kat lah. Lagi orang kata saya tak boleh buat, lagi susah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Karangcraft Studio. Saya Syahim Maina, host anda bagi segmen Draft Pertama, Cerita Sebelum Buku. Dan untuk segmen kali ini yang akan menemani saya bukan seorang tetapi dua orang penulis hebat Karangcraft. Selamat datang saya ucapkan kepada Abang Badrul Hazar dan juga Azmir Shah. Selamat datang Abang Bad, Abang Azmir. Terima kasih Syahir. Sihat ya Abang Bad? Alhamdulillah. Azmir dah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk segmen kali ni seperti yang sedia maklum, untuk segmen ni kita lebih nak mengenali insan-insan di sebalik buku tu sendiri. Jadi sebelum kita nak memulakan dengan lebih panjang, dengan lebih mendalam, saya sebenarnya saya bagilah ruang dekat kita start dengan Abang Bad lah. Okay, Abang Bad, cuba boleh tak cerita serba sedikit tentang diri Abang Bad sekarang? Okey. Terima kasih Syahir. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya nama diberi Badrul Hazar Amzah. Tapi banyak yang mengenali saya di kalangan rakan-rakan yang kenal saya sebagai Pak Badrul. Pak Badrul. Jadi saya ni seorang penyelidik lah. Okey, faham. Kerja sebagai penyelidik, seorang penyelidik yang menjalankan kerja-kerja berkenaan dengan pertanian lah. Lebih khususnya berkenaan dengan pengurusan perosak dan penyakit lah. Faham. Di sebuah institusi penyelidikan negara lah. Kemudian saya juga banyak yang orang kenal sebagai seorang yang suka mengambil gambar makro, gambar fotografi, gambar-gambar serangga, dan juga sebagai seorang fotografer jalanan, street photographer. Jadi mereka kenal saya sebagai itulah sebelum saya menceburkan diri ataupun sebelum saya lebih serius dalam bidang penulisan sebagai seorang penulis novel. Faham. Oh, itulah Badrul Hazar, Abang Bad ataupun Pak Badrul Bukan setakat penulis, bukan setakat penyelidik, tapi seorang street photographer juga. Memang betul berkarya betul abang ni. Okey, kalau Azmir Shah juga macam mana sekarang? Saya perkenalkan diri Nama saya adalah Azmir Syairan bin Muhammad Nur Azam atau memegang nama pina Azmir Shah. Okey. Masih lagi belajar student dekat Aswara sebagai pelajar penulisan kreatif. Okey. Diploma saya ambil penulisan kreatif, manakala degree saya mengambil laku layar. Kita menulis skrip filem. Setakat ini tengah dalam proses intern lah. Dan part time menulis. One of the buku saya yang latest adalah Cold Case lah. Cold Case lah. Alhamdulillah. Ada dengar cerita pun Cold Case sekarang. Bukan main lagi lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu list dengan Rubah Putih. Abang Ramli, Abang Mursyid tu. Hebat. Okey. Maksudnya guest kita hari ni bukan kaleng-kaleng orang kata. Bukan biasa-biasa. Sebab kita bawakan orang-orang yang hebat. Penulisan pun penulisan yang hebat. Abang Badrul macam-macam karya. Azmi pula orang Aswara. Yes. Kita tahu hasil-hasil keluaran Aswara ni bukan biasa-biasa, hebat. Tapi sebelum kita nak berganjak ke depan, saya nak ajaklah Abang Bad, Azmi untuk kita imbau sedikit zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak kita dulu kan. Mungkin Abang Bad zaman kanak-kanak berbeza sikit dengan saya. Saya umur baru berapa kan. Abang Bad lagi berpengalaman, lagi banyak makan garam. Jadi Abang Bad, kalau boleh digambarkan macam mana Abang Bad punya zaman childhood? Okey Syahir. Saya ni boleh kata usia fosil lah kan. Generasi X. Tapi zaman kanak-kanak dulu memang bagi saya zaman yang menyeronokkan lah. Betul. Waktu tu bukan macam sekarang lah. Sebab sekarang kanak-kanak zaman sekarang ni
banyak yang bermain dengan gadget. Kita pun ada gadget juga zaman dulu, tapi gadget kita lebih kepada permainan tradisional kan. Kita banyak spend masa dengan kawan-kawan. Betul. Kita lepas balik sekolah, waktu tu saya ingat lagi lah, waktu tu zaman yang drama-drama alih suara dari bahasa Jepun kan, macam-macam lah. Dubbing. Dubbing kan. Ui, Flashman, Maskman, Itulah Surya betul tu. Perkasa Hitam kan. Miss Comet, Gaban. Tu semua masa zaman tu lah. Memang menyeronokkan lah. Selain tu banyaklah aktiviti kalau kita balik kampung. Tu antara momen-momen yang menyeronokkan lah waktu tu. Kalau boleh saya tanya, ada tak zaman childhood Abang Bat sendiri yang memang satu situasi yang memang melekat sampai sekarang? Kalau memori tu macam-macam memori. Memori manis, memori tak yang ni lah. Tak berapa manis. Yang tak berapa manis pun ada. Biasa kan, zaman-zaman tu kita nakal. Ya, betul. Macam-macam lah. Tapi yang paling saya ingat satu memori ni. Sebab saya suka kalau petang-petang, dia bukan petang-petang lah, sebab benda tu sewaktu je pagi, time cuti sekolah ataupun time hujung minggu, saya banyak pergi ke rumah jiran. Bukan ke rumah jiran lah, bukan masuk dalam rumah dia lah, kat luar-luar rumah tu kan banyak pokok bunga. Ada satu jenis bunga ni, bunga ni pagi-pagi dia akan kembang. Kemudian bila dia kembang tu, banyaklah lebah yang datang hinggap. Jadi bila lebah tu datang, dia hinggap nak cari sari bunga, sari bunga. Saya kuncupkan bunga tu untuk nak perangkap lebah tu. Kemudian saya cabutlah bunga tu. Jadi kesudahannya pokok bunga tu togel lah. Habis. Jadi tu yang buatkan jiran saya geram kan. Tapi nak macam mana budak-budak. Tu yang paling saya tak boleh lupa lah. Sebab dari kecil memang saya suka serangga, saya suka haiwan-haiwan lah. Faham. Kalau orang lain takut dengan lebah, Abang Bat ni dia perangkap lebah guna bunga jiran pula tu. Kalau macam Azmi pula. Azmi kalau zaman kecil orang yang macam mana? Nakal ke, pendiam ke? Zaman saya pula, saya adalah golongan Gen Z. Tapi bertuahnya saya dapat merasa zaman-zaman macam Abang Bat jugalah. Main Ten-Ten, main galah panjang. Apa lagi main guli. Still rasa dapat main mainan kampung. Main guli batu seremban dan sebagainya. Tapi kita lelaki kadang-kadang tengah-tengah hujan tu kita buat gelanggang. Main sumo, gaduh. Sumo gaduh. Tapi sebabkan saya balik kecil, saya duduk belakang, saya tengok. Faham. Itulah zaman-zaman, merasalah zaman-zaman sebelum gadget masuk, saya dah merasa juga sempat merasa. Walaupun saya golongan Gen Z, tapi dapat merasa juga. Kalau boleh saya tahu, ada macam momen-momen nakal waktu kecil tu macam mana? Saya seorang yang takut mak bapak. Saya takut mak bapak. Mak saya jangan. Saya jarang nakal. Maksudnya parenting ibu ayah Azmi tu parenting dulu lah. Parenting dulu. Nak main jangan jauh-jauh. Okey. Balik pukul 7. Pukul 7 ya. Kalau 7.30 habislah tu. Kena kunci pintu. Kena kunci pintu. Duduk depan pintu tu kamu ke mana? Habislah. Tapi berani tak nak buat nakal-nakal sikit tu? Benda yang nakal saya buat selesa mandi sungai. Mandi sungai. Mandi sungai. Basah kuyup balik. Pergi setengah. Main bola kan. Jelah. Tak adalah benda yang something yang mungkin kalau tanya mak saya jawab lain. Kalau tanya saya rasa tak ingat. Setingat saya tak ada kot buat benda nakal. Faham. Maksudnya tak adalah nakal mana. Tak adalah nakal mana. Okay lah, good boy. Good boy. Takut buat apa. Tapi adakah Azmi sendiri pernah terfikir akan menjadi seorang penulis masa waktu kecil? Tak terfikir langsung. Masa kecil tu cita-cita je apa? Macam-macam. Angkasawan lah. Polis lah. Polis tu lagi lah. Saya sampai sekarang teringin nak pegang pistol lah. Sebab kecil-kecil tengok kan. Cerita Jackie Chan. Dia pasang pistol tu. Kedap tau. Sedap je pegang. Nak buat sendiri. Cerita zombie. Kita tengok berkenan. Selalunya itulah polis lah. Sebab tu mungkin
efek masa kecil tu datangnya Datanglah buku cold case, buku Cold case. thriller macam ni kan. betul. Okay, Azmi ada cakap Azmi suka tengok cerita kat Jackie Chan macam tu kan. Macam Abang Bat minat filem juga ke? Abang Bat minat Memanglah. serangga tadi kan Abang cakap. Filem tu memang minat lah. Memang dari kecil, daripada zaman remaja lah kita dah terdedah kepada filem. Kemudian waktu saya sekolah tu, sekali pertama saya tengok wayang, saya ingat form 3, form 4 macam tu lah. Saya ingat lagi wayang filem pertama yang saya tengok, cerita Tarzan. Sebab kan saya animated series. Tarzan dia movie lah. Yang animated ke yang betul? Yang betul punya. Yang betul live action lah. Apa dah pelakon dia. Tapi sebab saya memang minat haiwan, saya minat alam. Jadi movie yang pertama yang saya tengok tu Tarzan lah, cerita Tarzan. Saya lupa nama pelakon dia. Tak apa, tak masalah. Angkat Azmi, first movie apa? Oi, saya dari kecil, bapak saya kerja jauh. Bapak saya kerja KKL lah, tapi saya kena Perak. Setiap minggu dia akan balik, dia akan beli VCD. VCD dia pula, cerita ngeri-ngeri, dia bawa balik. Maksudnya hasilnya daripada situ lah. Ya, dia bawa cerita hantu lah. Dia bawa cerita yang thriller lah. Faham. Masa tu takut, tapi nak tengok. Tapi cerita yang paling seram lah kalau yang sekat ni Azmi tengok lah. Masa saya kecil tu, Ju-on. Ju-on. Jangan hantu ya. Ju-on Jepun. Ya Allah, takut nak pergi dapur. Ya. Dengar bunyi pintu pun dah macam gitu kan. Takut. Faham. Maksudnya kira menarik lah Abang Bat orang yang minat serangga, minat haiwan, suka perangkap lebah. Azmi pula tak nakal tapi minat benda-benda yang cerita-cerita hantu macam tu. Seronok. Saya sukalah bila kita berkongsi zaman-zaman kecil kan. Sebab bagi saya waktu kita kecil ni lah adalah waktu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Macam saya suka haiwan. Saya antara benda saya suka kartun dubbing yang orang tak suka. Betul kan? Kartun dubbing. Betul saya kata bila Abang Bat suka Tarzan, saya cakap, betul ke kan? Tapi tak apalah. Kita sekarang tak nak bercerita pasal saya, kita nak cerita pasal Abang Bat dengan juga Azmi Shah. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Pada pendapat Abang Bat dengan Abang Bat dulu, Azmi lah. Pada pendapat Abang Azmi, adakah menulis tu datang daripada bakat ataupun diasah daripada kecil? Pada saya personally boleh jadi dua-dua. Boleh jadi dua-dua. Ada setengah orang datang dengan dia macam semua orang boleh nulis. Bagi saya semua orang boleh nulis. Betul. Semua orang boleh sepak bola. Tapi kalau orang kaki bangku still boleh sepak bola, tapi taklah setepat orang yang bakat dalam bermain bola. Sama juga dalam menulis lah. Menulis pun semua orang boleh menulis, tapi kalau ada bakat tu dia lagi advance sikit. Tapi tak bermakna orang yang tak ada bakat ni tak boleh menulis. Dia boleh digilap. Faham. Mungkin personally saya rasa saya tak ada pun bakat menulis. Cuma saya ada minat untuk mendalami penulisan. Sejak daripada bila tu Azmi berminat untuk mendalami bakat kemahiran menulis tu? Zaman sekolah lagi tahun 2015. Start 2015. Saya dikelilingi oleh ahli-ahli keluarga yang suka membaca. Tapi saya tak suka membaca. Saya memang tak suka membaca. Masa tu dalam perjalanan nak pergi Ipoh, bapak saya bawa pergi Lost of Tabun. Bawalah Tara Mara. Orang ni bawa buku seram. Orang ni bawa buku Rabiq Umar Musyid. Saya interesting dengan buku seram tu. Kalau cerita seram, dia ada jump scare. Kali macam buku ni macam mana? Macam mana dia nak bagi rasa seram tu? Macam mana bagi rasa seram tu? That's interesting saya untuk tahu macam mana dengan teks kita dapat beri rasa seram kepada pembaca. Itu turning point lah. Faham. Okey, itu untuk Azmi Shah. Kalau macam Abang Bat pula, apa dalam kehidupan Abang Bat yang mempengaruhi Abang Bat sendiri untuk menulis? Okey, kalau saya untuk kita nak apa-apa yang benda yang kita buat pun kalau kita nak buat secara serius, kita kena ada motivasi dan dorongan. Sama juga lah macam kita nak menulis ni. So dia mesti ada something yang menaikkan minat dia, yang untuk menulis lah. Betul. Bakat ni boleh datang kemudian. Sama ada bakat tu secara semula jadi ataupun bakat yang diasah melalui kemahiran yang berterusan lah. Dia pergi bengkel, dia pergi kursus, dia kerap menulis kan contohnya. Kemudian benda-benda semua akan menjadi matang melalui pengalaman lah, pengalaman hidup dia. Jadi dia berjumpa dengan orang-orang tertentu, dia melalui fasa-fasa hidup tertentu yang mana saya rasa benda-benda ni
akan mempengaruhi penulisan dia lah. Macam tu. Kalau macam Abang Bat sendiri, kalau kehidupan Abang Bat, apa yang mempengaruhi penulisan abang? Kalau saya Yang mendorong abang menulis? Kalau saya sudah tentu saya punya ni lah, background saya sebagai penyelidik. Faham. Jadi bila menyelidik ni, dia memang core business dia mesti menulis. Tapi kalau untuk penyelidik, dia mesti utamakan menulis dari segitulah, dari aspek kena menghasilkan artikel-artikel yang saintifik, yang ilmiah, yang ni lah. Tapi dia punya kontra dia, artikel-artikel sebegini selalunya berlegar-legar di kalangan komuniti saintifik je. Jadi dia tak bukan umum lah. Betul. Dia susah nak tersebar ke umum. Tapi tak adil lah. Orang dalam komuniti saintifik dia dapat pengetahuan baru tu yang dijana daripada kajian dan sebagainya. Tapi orang-orang biasa ni, dia orang pun nak juga ilmu-ilmu macam tu. Tapi macam mana cara kita nak sebarkan maklumat tu adalah bagi saya dengan cara kita menulis secara kreatif ni lah. Menghasilkan fiction. Tapi yang berkaitan dengan dengan berkaitan macam bidang saya, bidang penyelidikan, bidang sains. So saya nak menulis tentang itulah, untuk nak membuat masyarakat cakna, untuk nak memandaikan masyarakat, nak tahu, untuk masyarakat tahu apa dia bidang tu. Jadi benda-benda tu disampaikan secara santai ataupun secara layman, tanpa menggunakan jargon-jargon yang berat atau istilah-istilah teknikal. Melalui inilah penulisan kreatif. Macam mana kita nak transform atau kita nak tukar istilah-istilah sains tu menjadi satu bentuk sastra yang menarik untuk masyarakat awam baca. Itulah. Okey, dalam kehidupan Abang Bat, bila Abang Bat sedar yang Abang Bat ni boleh menulis? Boleh menulis Okey, sebab sebenarnya saya sedar saya ni mungkin ada kemahiran menulis. Lepas sebenarnya menulis ni, untuk kita nak develop skill menulis ni, sebenarnya kita kena banyak membaca. Faham, betul. Kalau bagi saya, kalau kita tak banyak membaca, dia macam agak sukar lah untuk kita nak mulakan kita punya inisiatif nak menulis tu lah. Sebab dengan membaca kita boleh tahu tentang sesuatu isu, kita boleh memperbanyakkan kosakata, perbendaharaan kata. Jadi tu membantu untuk kita nak menulis lah. Tapi saya punya spark untuk menulis ni memang terjadi sebab kan saya minat dengan bidang saya ni lah. Benda tu yang mendorong saya untuk nak menulis. Macam sekarang ni saya target, saya nak develop kepakaran ataupun saya punya niche untuk hasilkan buku-buku berkaitan sastra makmal atau lab lit lah. Jadi saya nak develop tu sebab kalau ikutkan genre lab lit ni banyak yang berbahasa Inggeris. Betul. Jadi bahasa Inggeris, kalau kita nak baca, kita nak baca pun kita banyak DNF. Kadang-kadang kita nak dapatkan benda tu pun susah. Kalau kat kedai-kedai buku tak banyak kan. Jadi saya terfikir, kalau penulisan genre lab lit ni ada dalam bahasa Melayu, alangkah menariknya. Jadi saya nak start benda tu lah. Sebab saya rasa banyak je penulis-penulis yang sedia ada sekarang. Dia penulisan dia memang ada genre lab lit tu. Cuma itulah, masyarakat lebih terarah kepada genre-genre yang arus perdana kan. Yang seram, thriller, science fiction dan sebagainya. Faham. Okey, kalau macam Azmi pula, ada tak dalam kehidupan Azmi satu luka ataupun tragedi yang menyebabkan terhasilnya satu karya? Setakat ni tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada. Tapi kadang-kadang saya fikir gak, sebab buku Azmi ni lain macam tau penulisan tau. Macam mana Azmi boleh berfikir macam tu sekali? Faham. Tapi setakat ni tak ada. Mungkin novel akan datang ada lah. Mungkin novel akan datang. Ada kata teaser. Sebab je fasa berduka tu dah sampai sekarang. Faham. Saya melalui sekarang. Faham. Tapi cuba orang kata penulisan Azmi sekarang ni terinspirasi daripada mana? Bermacam-macam. Kadang-kadang boleh jadi filem, boleh jadi bacaan, boleh jadi berita. Berita yang jenayah kan. Kadang-kadang saya
pelik juga dengan masyarakat mengatakan jadi lelaki pun tak selamat. Apa? Jadi lelaki pun tak selamat. Saya pun dah macam Yelah, kalau dulu kan jadi perempuan kan jadi bahaya kan, jadi lelaki pun tak selamat. Saya pun macam tak, dari dulu lelaki pun tak selamat. Korang tak baca berita ke? Betul. Baca, jadi saya rasa macam isu-isu jenayah ni kadang-kadang mungkin sekarang baru orang aware dengan benda tu. Sebelum-sebelum ni diorang tak aware agaknya. Gamaknya lah gitu kan. Jadi saya datang dengan buku-buku jenayah ni, ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Ini jenayah yang berlaku. Worst case scenario ini akan jadi. Walaupun sekarang kita bagusnya tamadun kita tak ada lagi pembunuh bersiri. Hebatnya kita ni, bangsa kita ni, kita masih bertamadun. Tak se-ekstrim Tak ekstrim tu yang sampai makan orang ada. Tak, kita tak ada macam tu lagi setakat ini yang saya tahulah. That's why saya datang dengan karya jenayah yang mungkin nampak gore, tapi ini adalah masyarakat kita. Inilah realiti. Inilah realiti yang kita kena berhati-hati. Macam Azmi juga. Kenapa Azmi memilih media penulisan? Mungkin ada orang dia nak sampaikan mesej tu melalui short film, melalui cara macam-macam kan, konten, tapi Azmi memilih medium penulisan. Kenapa tu? Salah satu yang jawapan paling mudah saya rasa itu adalah medium yang paling mudah lah untuk, kalau saya teringin juga nak buat the visual, tapi saya tak pandai kamera, saya tak pandai technical, gitulah. Dan berkenaan dengan penulisan ni kita boleh cerita luar dan dalam. Visual tak boleh. Betul. Luaran saja. Dalaman dia kita tak tahu macam mana. Betul. Macam kenapa penulisan ni diluas, sangat luas. Betul. Visual dia just on screen saja. Visual tu dia perlu lagi remeh lah pengurusan dia kan. Penulisan, tapi bukan nak kata penulisan ni mudah. Nak menulis buku pun susah kan, nak novel tu susah. Cuma itulah medium yang boleh diakses sekarang untuk kita sampaikan mesej kita kan. Faham. Menarik. Okey, terusnya saya nak patah balik sikit. Ya, tadi saya dah sentuh filem. Saya nak sentuh sikit mungkin kartun lah pelaan. Azmi ada minat apa kartun ke? Zaman kecil dulu pukul 2.30 sampai 5.30 mesti ada kartun TV9. Mesti tengok punya. Terlampau banyak sangat kartun. Okey, betul. Kalau sekarang? Sekarang setakat mesti mana-mana pun kalau tanya benda sama juga. Ejen Ali, Bobo kan. Yang lokal punya lah. Lokal macam dulu kita ada Keluarman, Anak Sidi. Betul. Itu pun kita tengok setengah jam episod lompat-lompat. Betul lah. Macam mana nak tengok minggu depan macam mana nak tahu dia punya kesinambungan. At least pun kartun Jepun, Doraemon, Shinchan, kita tak banyak sangat kartun lokal masa tu kan. Mungkin saya je yang tak di-expose dengan kartun-kartun yang lebih lama lagi kan. Macam Abang sebut tadi. Macam Abang sebut tadi tu, saya agak impressed. Maksudnya memang betul lah Abang ni legend lah kata. Flashman. Tak ramai tahu Flashman. Siapa nak tahu, tak ramai tahu Flashman tu apa. Kartun kalau orang sekarang panggil Power Rangers lah kan. Tapi tu Flashman apa hebat. Kalau Abang macam yang dulu dengan sekarang yang Abang selalu tengok lah. Kartun lah. Osh, ni kalau sebut ni tak tahulah korang tahu ke tak. Saya dulu tengok Silverhawk. Apa? Silverhawk, Tiger Shark. Dia satu zaman dengan Thundercat. Ya, He-Man, Thundercat kan. Cerita-cerita macam tu lah. Itu kalau tengok balik kat YouTube kita boleh cari boleh, tapi kualiti dia tu even He-Man pun sekarang dah ada yang version baru. Betul. Tapi yang best tu, yang paling saya nakkan stesen TV mana-mana yang tunjuk balik, Tiger Shark. Dia macam contoh macam Silverhawk tu, dia ada geng-geng yang dia lebih kepada ni lah, science fiction kan. Geng-geng yang macam superhero lah, superhero berasaskan helang lah, termasuk nama dia Silverhawk. Kalau yang Tiger Shark ni lebih kepada aquatic punya. Dia boleh jadi ikan jerung, boleh jadi ikan pari macam-macam lah. Yang tu. Kalau sekarang best lah. Itu yang dulu lah. Dulu. Kalau yang sekarang ada tak yang masih menonton? Kalau yang sekarang tu banyak tu lah dengan anak-anak lah. Animasi yang ada sekarang tu semua saya rasa
banyak animasi yang bagus lah. Macam Zootopia, Betul. B-Movie. Saya dapat rasakan Abang Bat memang suka Zootopia sebab haiwan kan. Baru-baru ni saya tengok cerita Swap Yes, kat Netflix kat Netflix. Itu memang cerita-cerita yang berkaitan dengan alam binatang-binatang ni memang saya suka lah. Menjiwa Abang Bat. Menjiwa. Okay, sekarang kita nak bergerak ke soalan seterusnya. Okay, saya nak tunjukkan kepada, tadi macam Abang Bat ada mention pasal Abang Bat membawakan penulisan science lab apa tadi? Lab lead Sastra Makmal. Sastra Makmal ni supaya untuk diperbanyakkan dalam bahasa Melayu kan, sebab kurang dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris pun even Abang Bat sendiri banyak DNF tak habis. Betul. Tapi kalau macam Azmi pula, apakah perjuangan yang Azmi cuba bawakan dalam penulisan Azmi? Macam yang saya cakap tadi dah, berkenaan dengan jenayah. Jenayah masa kini, isu semasa. Kadang-kadang orang tak lep dengan isu semasa yang sedang berlaku ni. Macam saya cakap tadi lah. Ada isu kes bunuh ke apa ke, ada orang macam dia memihak pada satu gender semata-mata gitu. Betul. Jadi macam tak, dalam Al-Quran pun cakap lelaki perempuan kena tunduk badangan, kena jauh daripada kemaksiatan dan sebagainya. Dan benda tu yang saya cuba bawa tapi dalam bentuk jenayah. Betul lah. Untuk jenayah berkenaan dengan isu semasa, sosial budaya, kemasyarakatan. Tapi main dia balik-balik jenayah juga lah. Tapi gambaran gore yang Azmi cuba bawakan dalam buku ni macam mana Azmi dapat? Filem lah. Macam filem lah. Banyak tengok Final Destination ni. Yes. Best tu Final Destination. Sebab saya suka tengok cerita-cerita macam ni. Faham? Tapi ayam kena sembelih pun saya menangis. Maksudnya walaupun walaupun karya tu gore, tapi dalam hati ada taman lah. Sebab kita tahu Final Destination ke semua tu, kita tahu itu just prop. CGI dan sebagainya. Tengok ayam kena sembelih bulan puasa menangis. Bulan puasa pula raya haji menangis tu. Tak boleh, kesian. Tapi hebatlah orang kata, kalau dulu saya duduk memikirkan macam mana director Detective Conan ni dia boleh fikir setiap jenayah kan. Rupanya dekat Malaysia kita ada Azmi Shah yang boleh memikirkan penulisan gore ya. Sampai saya tengok review buku Cold Case, memang ramai kata tak kadang-kadang baca buku tapi tutup mata. Macam rasa punya gore tu. Okay, macam saya nak tanya kepada Abang Bat pula. Saya boleh katakan satu keberanian daripada Abang Bat sendiri membawa isu alam sekitar dalam penulisan. Sebab kalau zaman saya dulu, saya belajar isu alam sekitar, isu global ni adalah tajuk yang common dalam karangan. Tapi sekarang dah kurang. Dan karangan even tajuk-tajuk ni pun budak-budak kurang berminat. Betul. Tapi Abang Bat berani untuk bawakan isu ni. Boleh Abang Bat sharekan macam mana datangnya keberanian tu sebenarnya? Dia sebenarnya sebab saya latar belakang tu kan. Saya ada latar belakang akademik saya memang bidang ekologi dan biodiversity. Memang dari mula masuk universiti memang saya purposely pilih bidang ni dan saya minat, dan sampai saya masuk kerja pun memang related dengan apa yang saya belajar. Dan kalau kita melihat isu semasa bukan saja di Malaysia, di isu ni isu global kan. Masalah kemusnahan hutan, betul. pemburuan haram kan. Jadi saya rasa masa saya study lah, mungkin generasi pensyarah masa tu memang expert, memang yang hebat-hebat lah. Tapi generasi tu datang dan pergi. Banyak pakar-pakar kita semua dah bersara, so kita hilang pakar dalam bidang kepakaran tu kan. Tapi saya tak nafikan sekarang ni memang banyak lagi golongan-golongan pengganti yang boleh replace generasi yang dah ni lah, yang dah bersara ni. Dan saya tengok memang minat generasi muda sebenarnya memang ada lagi untuk ke arah pemeliharaan dan pemeliharaan biodiversiti contohnya. Menjaga alam sekitar, tapi dia cuma macam saya kata dia terhad dalam ruang lingkup komuniti saintifik. So yang kumpulan-kumpulan ini je yang cakna. Tapi kita kalau boleh, saya nak bukan sahaja golongan seperti kami, tapi orang kat luar sana, masyarakat, supaya sama-sama kita sedar yang
itu semua khazanah. Bukan khazanah untuk kita, khazanah untuk generasi selepas kita. Betul. Bayangkan kalau benda-benda tu semua dah hilang, kan, anak-anak kita tak kenal apa itu harimau, apa itu tapir, apa pokok cengal. Jadi benda-benda tu bagi saya sesuatu isu yang perlu saya perjuangkan lah. Betul. Perjuangkan. Faham. Sebab tu saya terdetik Untuk buat nak menghasilkan novel. novel Operasi Hijau ni. Faham. Ya, macam itulah lebih kurang. Okey, kalau boleh saya tanya, dalam Abang Bat menghasilkan Operasi Hijau ni kan, ataupun mana-mana karya, ada tak terdetik rasa takut, macam takut tak diterima ke, takut terlalu jujur ke, ataupun takut tak laku ke, ada tak? Memanglah. Lebih lagi kalau kita selaku penulis baru kan. Bukan, lepas tu penulis yang dah berumur pula tu, kan. Jadi kita ketengahkan benda yang bukan biasa kan, bukan dalam arus perdana. Lepas tu genre pun kita nak lab lead kan, Satra Makmal. So dia punya unsur hiburan dia tu memang agak kurang lah. Tapi saya cubalah untuk nak hasilkan sebuah novel yang walaupun masih ada unsur hiburan diselitkan dalam itulah dalam education. So dia edutainment lah. So mungkin novel saya ni sedikit berat, tapi masih saya boleh rasa dibaca. kita orang baca, at least ada benda tu dah ditulis. Saya dah luahkan. Yalah, kadang-kadang penulisan novel ni kita cuba nak menyelesaikan sesuatu isu tu yang kita tak dapat selesaikan secara realitinya. Jadi saya terjemahkan dalam bentuk novel lah, dalam sedikit banyak seperti itu luahan jugalah. Luahan jugalah. Okay, macam Azmi, ada tak? Azmi dah banyak buku, dah ada universe. Tapi masa Azmi memulakan ataupun sampai sekarang lah, Azmi bila nak menghasilkan sesuatu karya tu, adakah rasa takut, rasa tak diterima tu ada? Ada, mesti rasa ada juga. Sebab penulis baru, ada pula dengan Karang Craft. Kita macam bagi satu kepercayaan, diorang bagi kepercayaan pada kita. Buku kita ni boleh jual tak? Itu yang saya takut. Sebab idea-idea saya ni pun mostly macam, ini idea-idea orang luar punya idea. Boleh tak dengan adapt dengan kita punya budaya, kita punya latar belakang, tempat dan sebagainya. Kita jadi, saya cuba buat. Tapi jauh di sudut hati tu, ada boleh ni, yakin ni, aku boleh buat ni. Mesti laku ni, insyaAllah ni, ada rezeki ni. Cuba kita go dengan minat kita. Walaupun takut, kita teruskan jugalah. Kita kena terus melangkah jugalah. Kalau tidak, kita terperuk je lah di situ, dalam kepompongan. Jadi beranikan diri lah juga. Beranikan diri keluar dari comfort zone. Ya, betul. Yes, keluar dari comfort zone tu benda yang sangat penting bagi semua orang. Kalau tak, kita akan tak berkembang. Ya, betul. Kan? Yang macam kepompong, dia terpaksa keluar daripada dia punya kekun tu untuk jadi rama-rama. Okay, seterusnya kita nak relax sikit. Untuk Abang Bat, apa ni, dalam menghasilkan Operasi Hijau ni, apa sebenarnya spark yang Abang Bat cuba yang dapat semasa nak hasilkan Operasi Hijau? Okey. Sebenarnya saya banyak pengaruh daripada bacaan-bacaan yang sebelum ni lah. Dulu waktu saya ingat lagi, waktu saya belajar dulu lah, saya ada baca satu buku ni, Transgenesis Bisikan Rimba. Penulis dia Amir Husaini. Dia cerita pasal lab lead juga, genre lab lead, tapi berkisahkan bioteknologi, pengklonan, dan konfliknya itulah. Konflik dia yang melibatkan kemusnahan alam ni. Kemudian saya baca Leksikon Ledang contohnya. Itu pun berkaitan dengan cerita yang ada unsur lab lead. Kemudian saya dipengaruhi juga oleh penulisan Profesor Muhammad Saleh Said. Dia seorang taksonomi kumbang. Jadi dia ada menghasilkan beberapa buku lah. Contoh macam Kembara Seorang Pemburu Kumbang ke. Tapi tentang serangga lah. Tentang kerjaya dia sebagai seorang ahli taksonomi kumbang. Jadi saya terinspirasi daripada tu. Itulah spark dia. Sebab profesor ni boleh menulis kisah seorang saintis, namanya lab lead lah. Realiti kehidupan seorang saintis, konflik yang dihadapi, ada masalah kesukaran dan sebagainya. Jadi macam menarik kan. Jadi macam
saya pun boleh juga buat benda ni kan, sebab Mm-mm. saya sebagai seorang penyelidik, saya pun banyak cerita yang nak diceritakan. Jadi itulah datangnya spark tu untuk tulis Operasi Hijau ni. Kalau macam Azmi sendiri, ada tak macam idea untuk Cold Case ni datang daripada satu ayat ke, satu filem ke, ataupun pengalaman hidup sendiri? Dia berlaku daripada satu berita tak silap. Berita. Kisah pasal penculikan van putih. Penculikan van putih. Van putih. Macam masa tu mungkin saya dimomokkan ke oleh mak saya tadi tu. Okay, Jangan keluar, nanti awak culik. Faham. Saya terdengar macam satu kes penculikan van putih. Itu je. Memang itu je orang kata idea yang raw. Idea mentahnya itu je. Dalam novel itu just 1% je. 1% lah sebenarnya. Spark tu 1% je. 1% saja. Ya, tapi itulah yang menghasilkan satu buku ni. Satu buku tu. Disebabkan satu sekecil-kecil benda, kadang-kadang penulis dia punya imajinasi tu panjang, dia boleh pergi deeper, lagi dalam. Memang tak silap Azmi masak suara. Pandai dia kembangkan idea tu, world building tu. Tapi maknanya daripada kes van putih tu apa ya, kalau boleh Azmi ceritakan sikit pasal van putih tu, kenapa yang Azmi ingatkan sangat? Apa yang saya ingat saya pasal penculikan lah. Diorang tangkap culik budak untuk penjualan organ, perdagangan manusia. Jadi benda tu interesting untuk saya. Oh, ada orang jual budak. Masa tu ada orang jual orang ni. Just kita go deeper lagi. Oh, jenayah ni macam ni bergerak diorang. Takut macam ni kan. That's why saya ambil inisiatif ni untuk beritahu ini yang berlaku kat negara. Ini yang berlaku sebenarnya. Macam ni dia berlaku kan. Dia bukan sekadar culik, hilang tak. Tu pulang balik bagi 1 juta 2 juta bukan tak. Tapi cerita yang Azmi tu, saya ingat masa zaman saya kanak-kanak lagi. Cerita pasal van datang. Jangan main petang-petang, nanti ada van datang, tarik kita masuk dalam van. Pada zaman saya budak-budak lagi. Maksudnya cerita ni diturun-temurun lah. Tak tahu dia urban legend ke apa kan. Urban legend. Dia siapa yang buat bisnes van putih. Benda tu jadi momokan untuk macam Abang tu dah dengar, saya dengar. Esok jadi benda tu jadi momokan untuk dia benda tu macam sosial masyarakat. Untuk macam mana ibu bapa kita mendidik kita jangan keluar jalan. Jangan cakap dengan orang tak kenal lah. Itu satu benda kan. Kadang-kadang benda tu ada juga ini dalam dari segi aspek jedayah. Ada juga dalam aspek momok. Momok. Okey. Jangan keluar main nanti kena sorok dengan Faham. benda tu dibobokkan macam-macam. Betul. Ini yang kritikan masyarakat yang saya suka. Saya suka tengok sosial budaya kita. Ya betul. Dia sekecil-kecil benda boleh jadi satu benda yang sebesar-besarnya. Ya betul. Tapi agak-agak kalau budak sekarang diorang masih lagi percaya ke macam benda situ, jangan keluar sebelum pukul 7. Jangan pukul 7 dah kena balik, kau tak kena sorok apa semua. Sekarang berani lah. Sekarang budak lain kan, dia lain. Mungkin dia buat live. Kadang saya sendiri balik daripada kalau kawasan rumah saya pun bawah tu budak dah azan pun masih lagi main kat bawah. Kalau tak dulu azan kita takut dah tu kan. Kita takut lah. Kena sorok nanti. Seronok lah kalau kita dengar pengalaman hidup nak menghasilkan karya ni. Okey. Kita dalam menghasilkan karya ni saya yakin pasti ada side indah dia, side pahit dia kan. Dari segi Azmi sendiri, Azmi dah banyak menulis, penulis baru tapi banyak menulis. Ada tak waktu-waktu Azmi nak start putus asa, dan sebab apa dan macam mana Azmi overcome benda tu? Nak putus asa tu banyak. Tak terkira. Cold Case saya tulis 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Nak menghasilkan Cold Case? Ya betul. 2 tahun. 2017, saya siap 2019. Banyak kali nak putus asa. Sebab tak tahu apa aku nak buat lagi ni. Semua benda aku nak sumbat dalam cerita ni. Faham. Dah lah, malas lah. Bila kita letak tepi ni, ada something yang aku tak kena buatkan juga. Kena habiskan. Sebab saya rasa yang aku akan beri something pada pembaca. Betul. Benda tu yang akan spark diri ni. Macam aku pun dulu bukan pembaca, tapi mana tahu disebabkan aku tulis Cold Case ni, ramai nak membaca. Betul lah. Betul. Sebab mungkin masa di saat-saat Azmi nak putus asa tu ada satu insting atau suara yang macam teruskan. Mungkin itulah hidayah Allah orang kata. Macam Abang Bat sendiri?
Saya kalau untuk operasi hijau ni tak adalah kesukaran tu sangat daripada pengalaman yang sukar tu. Tapi novel yang sebelum ni, satu novel ni memang berdasarkan pengalaman saya lah. Titik terendah saya, daripada situ saya luahkan dalam bentuk penulisan lah. Jadi saya cuba macam kita tulis secara analogi macam tu lah. Apa yang kita terfikir, benda-benda emosi negatif tu, kita luahkan. Dan bila kita luahkan tu dalam penulisan, kita cari penyelesaian dia. Kita leraikan konflik dia dalam penulisan kita. Macam tu je lah. Tapi kalau untuk operasi hijau ni lebih kepada macam rasa tu lah, rasa sayang pada alam sekitar. Macam tu je lah. Adakah buku operasi hijau ni sangat dekat dengan Abang Bat? Memang dekat lah. Memang dekat. Adakah sebab pengalaman ke macam mana? Sebab operasi hijau ni dia sebab saya dalam masa 3 tahun kebelakang ni saya banyak join satu ekspedisi saintifik ke pelbagaian biologi. So banyak masuk hutan lah. Masuk hutan daripada situlah tercetusnya idea nak buat novel operasi hijau ni. Itulah spark dia tu. Itulah spark dia tu. Berdasarkan pengalaman kita kan. Yes, masuk hutan je. So ada something, benda-benda yang menarik kan. Jadi saya tulis lah. Saya cuba tulis, masukkanlah sedikit elemen-elemen thriller ke apa kan. Sebab kita nak bagi dia commercial kan. So tak ada dry sangat. So macam kita nak share benda-benda ataupun fakta-fakta sains tu, tak adalah dry, tak adalah nampak macam buku teks. Bukan sekadar buku sains lah. Betul-betul. Macam yang saya cakap tadi, yang karya-karya sebelum ni, saya rasa penulis-penulis tu dia berjaya memisahkan tembok antara buku ilmiah dengan buku hiburan. Faham. Jadi dia membuktikan yang bahawa benda-benda saintifik ni sebenarnya boleh kita suntik dalam hiburan juga. Dalam hiburan. Dalam karya-karya fiction. Betul-betul. So benda ni boleh buat sebenarnya. Betul kan. Manalah tahu operasi hijau ni dapat rezeki production jumpa kan. Boleh ni, boleh go ni. Boleh buat filem. Boleh buat filem kan. Amin insya-Allah. Baru lepas ni saya tengok cerita dari Indonesia. Tajuk dia Timur. Dia cerita dia pasal sekumpulan penyelidik alam sekitar juga. Dia kena tahan tebusan daripada pemberontak ke apa lah. Tapi cerita tu gore sikit lah. Boleh collab boleh. Ni kita so Azmi sekarang buat kan. Tapi menarik cerita tu. Pasal penyelidikan. Dia tim penyelidikan. Tapi dia tak cerita sangat pun pasal dia menyelidik apa. Cuma konflik tu je lah. Kena tahan, kena serang, askar datang menyelamatkan. Tu kita boleh bagi kat Azmi. Azmi bahagian go tu dia nanti dia adjust. Dia adjust. Mana yang nak kena cungkil ke apa tu. Okay. Untuk Abang Bat juga. Operasi hijau mungkin Abang Bat cakap tadi tak berapa kata. Bukanlah tak berapa. Mungkin apakah cabaran yang Abang Bat boleh rasa dalam masa operasi hijau ni? Cabaran dia sebenarnya saya dah bila saya nak memperkenalkan lab lead tu, sebenarnya saya nak buat pembaca untuk faham lab lead ni berbeza dengan fiction science. Sebab kadang bila kita kata buku ni cerita pasal sains, ada fakta sains, so orang anggap benda tu fiction science. Betul. Tapi sebenarnya dia berbeza. Kalau lab ni dia lebih kepada sains yang realistik. Yang tapi dia lebih kepada kehidupan atau kerjaya penyelidik tu sendiri. Sedangkan fiction science tak semestinya cerita pasal penyelidik. Betul. Dia boleh cerita pasal cowboy perang-perang kat angkasa kan. Punya kan. Kita zaman masa depan, time travel. So tu beza antara lab lead dengan fiction science. Lab lead ni lebih realistik. Fiction science ni dia ada unsur-unsur keanehan dan kekaguman yang menyebabkan fiction science ni berbeza dengan lab lead. Jadi saya nak, kalau boleh saya nak fahamkan masyarakat tentang tu. So masyarakat bolehlah bezakan, okey ni genre lab lead. Faham. Ni fiction science. Saya sebenarnya baru nak tanya tadi, adakah genre yang diperjuangkan oleh Abang Bat tu sendiri sci-fi, science fiction kan? Dan saya tak sempat tanya, Abang Bat dah jawab dah. Yang satu berbeza. Lab lead sastra makmal dengan fiction science ni berbeza. Betul, tapi betul lah juga kan. Science fiction mau kepada futuristic punya elemen, mau kepada kata macam keanehan dan kekaguman. Tapi sastra makmal ni dia benda betul. Betul. Cuma cara kita nak
pembawaan Abang Bat bawa dekat dalam novel ni supaya tak nampak terlalu ilmiah kan. Dan boleh di enjoy apa, boleh di macam mana nak kata, di enjoy bahasa Melayu apa? Boleh menghiburkan. Boleh menghiburkan pembaca lah. Faham. Mungkin kalau untuk Azmi sendiri, Cold Case, cabarannya Azmi sendiri mungkin ada kena kacau ke rasa tiba-tiba dengar bisikan-bisikan ke bunuh lagi Astagfirullahaladzim. Macam tikam lagi macam tu contoh Dia suara-suara tu ada gitu. Ada. Dia macam dia macam isti tu. Sebab kita kadang-kadang kita ada marah dengan saya dulu sekolah tak nakal. Itu je jadi target kena bully tu. Allahuakbar. Adakah itu trauma? Dia taklah trauma. Jadi macam satu benda yang kita rasa dendam. Budak ni kalau aku pukul tapi kita tak berani. Faham. Rasa macam nak balas dendam tapi tak apalah, simpan je dah. Simpan je. Jadi okey, ni aku nak luahkan ni. Jadi luahkan ni, itulah jadi yang macam ni. So dia macam cabaran dia tu? Cabaran dia kadang-kadang bukan dari segi dalaman saja. Kita macam melawan diri sendiri tak. Kadang-kadang bila kita nak buat research, sebab saya bukan polis, saya bukan forensik, saya bukan dalam media kewartawanan, apalagi berkenaan dengan dalam mahkamah dan sebagainya. Kita kena research sendiri benda tu. Jadi kita dah lah tak ada latar belakang benda tu. Nak access tu latar tu. Benda tu. Dan nak pergi, saya pernah sekali nak pergi tengok perbicaraan mahkamah sendiri berkenaan dengan kes bunuh ke apa ke. Tapi mahkamah kat Ipoh jauh. Dan kita tak boleh pula bagi masuk je suka-suka kan. Kena ada betul. prosedur dan sebagainya. Nanti benda tu jadi kekangan juga. Kekangan untuk kita ambil tahu benda tu. Jadi kita dapat apa benda yang mudah, akses filem, siri TV ke apa ke yang nampak benda tu realistik. Okay, ni aku boleh letak kot dalam novel aku. Boleh kot gini-gini. Okay. Polis bekerja macam ni ada forensik pula. Forensik ni kena rujuk dekat dan sekian-sekian gitu. Research lah. Maksudnya cabaran untuk Azmi tu research lah. Okay, faham. Tapi kalau boleh saya tanya, dalam menghasilkan novel dan karya-karya ni, yang bagi dorongan yang sangat besar tu siapa dalam kehidupan tu? Bagi dorongan sangat kuat sebab ibu bapa saya bukan datang daripada golongan yang buku sangat. Bapa saya tak baca pun. Adik-adik saya pun tak. Sebenarnya diri sendiri. Diri sendiri lah push. Push diri sendiri Kalau macam Abang Bat, dorongan macam saya kata awal tadi lah, motivasi dan dorongan tu memang datang dari diri sendiri. Tapi kalau suasana kita tu tak menyokong kita tu, dia tak jadi juga. Jadi suasana keluarga, kawan-kawan yang menyokong tu yang bagi semangat kat kita kan, untuk nak terus tulis. Kan, kalau macam saya, sekecil-kecil sokongan macam mah bagi air teh kan, kita tengah menulis bagi teh pun dah kira-kira satu dorongan kat dorongan kan. Betul. Macam saya benda tu macam opposite. Lagi orang kata saya tak boleh buat, lagi tu saya kata. Maksudnya selagi mana orang kritik, aku buktikan yang aku boleh sebenarnya. Ya. Ramai orang kata, boleh ke kau ni sebenarnya? Boleh ke kau buat? Lagi saya rasa macam tunggu. Aku menganggap itu satu cabaran yang patut kita sahut kita sahut. Rebel. Tapi bagus lah tu, maksudnya ada orang bila dikritik, dicabar, diprovoke kan, dia akan down. Dia dunia social media ni macam-macam dekat thread tu kan. Ada yang condemn itu, ada yang condemn ini. Tapi berbalik kepada diri kita, macam mana kita nak respon terhadap kritikan-kritikan tu? Adakah kritikan tu akan membina kita ataupun membuat kita jatuh? Itulah kan. Itu yang membezakan kita dengan lain. Okay, seterusnya kita nak bercakap, mungkin soalan ni kita lebih deep daripada hati penulis-penulis kita lah kan. Sebagai seorang penulis, kita tanya kepada Azmi lah. Azmi dulu, dalam menulis, apa yang sebenarnya Azmi nak capai? Pengiktirafan, populariti atau apa? Sebenarnya saya nak mengejar gelaran sebenarnya. Ada setengah orang bucket list, orang nak pergi melancong Turki ke. Saya dekat Malaysia ni, saya rasa saya nak jadi seorang penulis yang novelis crime thriller nombor 1 Malaysia. Macam Ramli Abang Mursyid lah. Nombor thriller nombor 1 Malaysia. Saya nak kejar benda tu. Faham. Title. Crime thriller. Saya nak sangat. Itulah benda yang saya kejarkan hidup ni. Saya nak. Amin, insyaAllah. Mana tahu mungkin Allah nak tunjukkan benda tu mungkin boleh dicapai dengan cara apa? Cold Case tak tulis. Saya masa tengok gambar awak dengan gambar Azmi dengan Ramli Abang Mursyid sebelah dekat MPH tu, saya macam
adakah ini penyambung legasi dalam Allah Alam. Amin. InsyaAllah, amin. Kalau macam Abang Mat pula macam mana? Macam saya, kalau macam Azmi, yelah, dia muda lagi. Jiwa dia muda, dia masih lagi bersemangat kan. Sebab dia punya masa tu jauh lagi. So, banyak yang dia boleh buat, explore dengan diri dia untuk nak buat genre-genre thriller, jenayah dan sebagainya. Macam saya ni lebih kepada nak kepuasan diri. Dan lebih kepada saya nak express segala ilmu saya nak kongsikan pengalaman yang sedikit yang saya ada. Saya nak dia diterjemahkan dalam bentuk penulisan. Saya tak mengharap orang akan baca, tapi benda tu ada. Sebab itu usaha kita tu urusan kita. Kan, rezeki orang baca, orang beli tu semua kerja Tuhan. Betul. Yang penting kita dah jalankan tanggungjawab kita Dalam menyampaikan ilmu dalam menyampaikan ilmu. Dan saya memang nak, kalau boleh nak memandaikan bangsa lah. Betul. Kan, dengan tu lah nak orang cakna tentang dunia seorang penyelidik. Tak kisahlah dia penyelidik apa, perbuatan ke, penyelidik haiwan ke, penyelidik macam-macam penyelidik lah yang ada kat Malaysia ni. Tapi nakkan lebih-lebih lagi generasi muda supaya cakna kepada tentang bidang sains. Betul. Yang itulah yang kalau boleh saya nak mengharapkan yang masa menulis tu lah. Yeah. Sekurang-kurangnya ada sumber yang tertulis, ada yang termaktub. Yang boleh diakses oleh masyarakat umum. Betul. Sebab kalau macam jenis saintifik ni, ada yang kita susah nak akses. Kita kena bayar. Betul. Jadi susah. Dan benda-benda tu semua bacaan-bacaan yang dry, kan. Dia tak adalah. Yelah, memang orang yang dalam komuniti saintifik, dia itu boleh lah dia orang baca, dia orang faham lah. Dia orang, tapi masyarakat umum ni, dia nak dalam bentuk yang sastra, yang kreatif. Betul. Tapi dia dapat juga maklumat tu. Dia dapat juga ilmu tu. Betul lah. Tu je Dia lah. selari dengan hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Dan itulah apa yang Abang Bat cuba buat, iaitu kalau kita tak dapat buat dalam bentuk ilmiah, kita cuba sampaikan dalam bentuk hiburan. Tapi masih lagi masyarakat boleh dapat. Kita dah cuba lakukan tanggungjawab tu. Bagus lah, Alhamdulillah. Saya suka. Pendirian tu sangat memang best. Sebab kalau tak ada siapa yang buat benda tu, kita risau benda tu hilang macam tu je. Betul. Kan tak ada siapa dah kisah pasal sains, tak ada siapa dah kisah pasal ekspedisi hutan apa semua. Benda tu kita kena ada. Okey. Terusnya, soalan deep juga sebagai kehidupan sebagai seorang penulis. Pernah tak rasa sunyi ketika menulis? Sebab kebiasaan seorang penulis perlu mengasingkan diri dan dapatkan idea tu kan. Lagi macam Azmi untuk jenayah kan. Rasa sunyi sampai rasa macam kosong. Ada tak? Macam saya, mungkin orang akan nampak saya lonely, seorang. Kawan saya pun tengok Azmi ni duduk bilik je, tak baca buku menulis. Reality is sebenarnya saya berada di tempat lain. Saya kalau saya menulis, jangan tegur. Kalau tegur, saya terkejut buruk. Faham. Saya macam apa hal ni? Sebab bila saya menulis, otak saya ke arah buku, dalam dunia buku tu. Ini kalau saya menulis dekat sini, saya tak nampak kamera ni semua. Saya nampak crime scene. Faham. Tiba-tiba ada mayat, polis ambil gambar forensik. Saya tengah pokok-pokok, tiba-tiba abang tegur saya. Meh, saya terkejut. Dia keluar dia keluar balik. Dia macam ditarik oleh dalam satu tangan, tarik saya macam ini reality kau ni. Tadi tu bukan reality kau. Tadi tu imajinasi. Okay. Kadang-kadang saya terbawa. Kadang-kadang ada yang terbawa kepada, macam saya tulis satu cold case di mana watak Inspektor Umar ni dia ditekan oleh orang atasan supaya selesaikan kes ni cepat-cepat. Masa saya tulis scene tu, saya nak tidur kejap je, nak lap kejap, nak nap kejap. Bila nap kejap tu terjaga, orang atasan minta progress. Umar habis cepat sampai begitu kan. Terbawa-bawa dalam kehidupan sebenar. Jadi penulis ni orang akan nampak kau lonely, tapi sebenarnya tak. Kita nak enjoy lah. Kita enjoy. Tapi Azmi sendiri tak rasa sunyi lah bila mengakhir karya. Kalau macam Abang Bat, saya pun tak adalah rasa sunyi. Sebab dalam kepala tu kadang-kadang banyak. Dia banyak benda, idea yang berlegar, yang kena masukkan idea ni. Idea ni kena buang ni. So within diri kita ni rasanya tak sunyi. Mungkin setengah orang
kawan-kawan tengok kita macam sunyi. Kadang ada masa kita nak memang kenakan sendirian tu. Kan, sebab mungkin kita nak ada something yang kita nak fokus. Tapi ada masa juga kita nak kata sunyi dari segi pandangan orang luar tu pun tak juga kan. Katanya macam tak adalah. Orang penulis ni dia tak sunyi. Tak tahulah kalau macam penulis yang banyak menulis genre yang apa spiritual, yang reflection diri kan. Yang tu mungkin dia kena ada dalam dunia dia yang sunyi. Betul. Kalau tak dia tak boleh nak tulis benda-benda macam tu. Betul lah. Sebab betul lah macam Azmi cakap tadi, orang nampak macam kita sunyi, tapi sebenarnya tak sunyi. Kita masih enjoy dengan kehidupan kita kan. Memang itulah kehidupannya. Kita ada banyak suara tau dalam kepala. Macam ni cakap dia basic ni, dia basic ni. Tapi itu yang risau saja. Itu yang risau kan. Itu yang merisaukan. Kau diam sekejap. Aku tak sembang kan ni cakap. Belakang lu. Tiba-tiba kau jangan kacau aku. Tak pedah lah sebegitu. Alhamdulillah lah. Jangan sampai pembawaan suara-suara tu sampai melibatkan ke dunia kat luar lah kan. Seorang pula fikir kita lain kan. Itu harapnya masih terkawal lah kan. Tapi setakat ni sunyi yang macam menyedihkan tu tak adalah. Masih alhamdulillah masih ada keluarga yang support, ada kehidupan kawan-kawan apa semua. Okey. Seterusnya, soalan yang saya ingin tanya ialah tentang harga. Bukan harga buku, tapi apakah harga yang paling mahal ataupun perkara yang untuk menghasilkan karya ni aku perlu bayar benda ni. Mungkin dari segi masa ataupun pengorbanan, any pengorbanan lah saya boleh kata. Abang Bat. Kalau saya betul lah masa lah. Sebab masa tu kan emas kan. Betul. Mahal lah kan. Sebab masa kita kena pandai bahagi-bahagikan masa lah. Sebab bila kita dah commit waktu untuk nak menulis, kita ada je yang akan terpinggir kan. Keluarga. Betul. Mungkin kita punya kerja harian, kerja rutin kita kan. Kerja hakiki kita. Tapi kita kena pandaikan lah. Pandai manage lah. Pandai manage lah. Macam tu lah. Untuk Azmi sendiri? Jawapan saya pun sama juga. Memang masa. Sebab zaman kita belajar ni adalah masa untuk kita kadang-kadang bersuka. Betul. Kadang-kadang dah habis midterm ni kita nak pergi ramai-ramai pergi huha-huha. Pergi naik gunung ke, pergi bandi-banda ke. Ya betul. Kawan saya pernah ajak pergi, jom pergi hiking mandi sungai ke. Tak apalah, aku nak menulis. Aku buang masa dengan kawan-kawan aku yang ramai tu. Aku nak duduk satu bilik, aku nak menulis. Sebab apa? Aku nak dapat gelaran tadi tu. Faham. Itulah harga yang perlu dibayar. Itu harga kena bayar tu. Dengan kawan-kawan. Betul. Kadang-kadang dengan family kita tak boleh tolak. Family belum. Jom. Ada kompromi. Kalau dengan adik-adik tengok wayang je pergi Ipoh jom. Okey jom. Dengan kawan-kawan masih lagi boleh tolerate lah. Tapi maksudnya lebih kepada menulis lah. Lebih kepada menulis. Tapi sebenarnya harga tu adalah benda yang sangat tak semua orang sanggup untuk korbankan. Tapi itulah orang kata orang yang hebat, ujian dia pun hebat. Apa yang dia perlu dikorbankan pun itu yang hebat. Kan? Tak semua orang, ada orang dia tak sanggup korbankan masa berlepak dengan kawan untuk kerja. Tapi Azmi sanggup. Sama juga macam Abang Bat. Ada orang tak sanggup masa dengan family, kata apa, aku dengan isteri aku, rumah aku dengan isteri aku dengan anak aku kan. Tapi masa tu perlu dikorbankan untuk menghasilkan karya yang berkualiti, karya yang hebat. Hebat lah. Alhamdulillah. Saya bangga ada penulis-penulis macam ni di sekarang Kraft kan. Harapnya saya doakan bukan sahaja buku dua-dua ni menjadi top bestseller ataupun top, malah buku-buku yang akan datang pun menjadi orang kata menjadi ingatan para pembaca. Hebat. Okey. Saya ada tertanya satu benda tentang, ada tak para penulis Abang Azmi dengan Abang Bat ada nak tentuh satu topik dalam penulisan tapi tak berani lagi nak tentuh tu. Apa dan kenapa? Tak berani Contoh macam abang nak tulis pasal, contoh apa-apalah, abang nak tulis pasal gajah tapi takut lah. Sebab apa? Takut orang komuniti gajah attack. Tentu contoh. Kalau idea Lablet ni setakat ni tak ada lagi. Semua tu bagi saya benda yang boleh tulis, benda yang saya boleh kongsikan, benda yang melalui kajian kita boleh kongsikan. Tapi kalau macam genre-genre yang contoh macam melibatkan psikologi apa tu, saya ada dulu mungkin 2019 2020 macam tu, saya ada terfikir satu idea cerita ni tu. Memang idea ni macam
Ish, tak boleh ni. Fiction ke non-fiction? Fiction. Fiction, okay. Tapi idea tu ada, plot cerita tu ada. Saya memang akan bayangkan plot cerita. Saya akan bayangkan buat gini. Dia punya tu lah. Pembangunan plot dia, konfliknya apa kan. Sampai ending dia macam mana memang saya ada bayangkan. Cuma sekadar dalam kepala je lah. Tapi kenapa tak edit? Saya tak berani. Kenapa tak berani tu? Itu yang tak tahu. Sebab saya takut benda tu sensitif. Kalau boleh saya tahu sebab pasal apa dia sensitif tu? Ush, Terlalu berat tau, terlalu berat tak untuk boleh nak sebut. diceritakan. Tak boleh. Saya simpan untuk diri saya sendiri. Faham. Okay. Kisah tu memang kalau nak tulis benda tu memang sesuatu yang bagi saya, orang kata, untuk bacaan apa 18 Tahun ke atas lah. tahun ke atas. Macam tu lah. Adakah banyak benda yang perlu dibayar untuk penulisan tu? Banyak harga yang perlu dibayar? Banyak bayar. Banyak Tapi tu biarlah saya simpan. Faham. Okay, Azmi sendiri macam mana? Saya ada juga salah satu dia adalah kritikan sosial lah. Okay, faham. Dulu masa saya diploma, saya cerita sikit masa saya diploma, saya ditugaskan untuk buat script theater. Apa? Script theater. Script theater. Okay, baik. Saya script theater ni saya tulis lah. Tulis dah hantar ke pensyarah, nilai semua. Pensyarah saya cakap apa tau? Azmi, skrip awak ni untuk assignment saja. Jangan dipentaskan. Kenapa? Sebab saya risau awak kena akta hasutan. Apa? Kena akta hasutan. Akta hasutan. Faham. Sebegitu sekali saya cuba untuk melipkan, untuk mengkritik satu sosial tu. Pensyarah cakap jangan pentaskan. Saya takut awak kena akta hasutan. Tak pasal-pasal awak ke dalam ni. Ke dalam, kena gam, kena ban apa semua kan. Itu lagi sedih kalau sebagai orang yang jiwa seni, kena gam, kena ban ni susah. Jadi skrip teater tu saya masih disimpan. Tapi kalau orang minta, baca je, jangan pentas. Untuk ada rujukan boleh lah untuk rujukan. Rujukan kawan-kawan. Untuk macam dihasilkan pementasan tu ataupun jadi villain tak boleh ha. Jangan. Kalau boleh satu pasal apa? Tak boleh. Tak boleh. Banyak menyimpan dia. Itu cold case tu. Tapi saya tertanya juga tentang cold case. Macam Azmi cakap tadi daripada tahun 2018. 17 sampai 19. Tapi terbit pada 2026. Lama tu. Apa terjadi dalam sepanjang 6 tahun tu? Saya tulis 2017. Siap 2019. Saya masuk pertandingan menulis novel thriller yang diajarkan oleh Buku Prima. Okay. Saya dapat top 10 lah, tapi nombor 6. Masa tu yang menang Nasser Yusof. Okay. Nombor 2 Rizal Ramli. Yang lain saya tak ingat. Tapi saya nombor 6 lah. Tahun berikutnya 2020 kan PKP. Jadi publication pun ada yang tak nak ambil manuskrip kan. Sampailah 2023. 2023 saya nak hantar ke tempat lain lah. Tempat lain. Ada yang terima, ada yang tidak. Yang terima tu okey, kami terima. Tapi edit. Okey, edit lah. Edit. Sampai setahun. Tangguh tahun depan lah. Okey, siapa tangguh lah tahun depan. Sampai tahun depan, tangguh lagi. Tak apalah, tangguh lah lagi. Bila saya tanya balik macam mana manuskrip saya, editor tu dah berhenti. Cuba tanya orang ni. Sakitnya lah hati kalau macam tu. Cuba tanya orang ni kata, kami dah ada queue yang setahun ni ada ni, sekian manuskrip. Hantarlah tempat lain, tariklah balik. Saya buat tarik balik. Hantarlah ke Karangkraf ambil. Jadi proses dibekukan, ditangguh, itulah. Tapi still kita tengok benda tu semua ada hikmah. Kenapa saya tak diterima masa 2019 tu? PKP. Mungkin buku saya tak laku. Kena tangguh pula. Tangguh. Kena pula 2026 ni. Alhamdulillah ada orang kata cold case ni viral dekat thread. Yelah, saya beli untuk was saya. Nombor 1. Jadi saya macam kau tipu. Kawan-kawan saya cakap lah, buku kau viral kat thread. Mana ada. Tak ada lah. Saya tengok sampai orang buat TikTok, buku ni viral dekat thread. Yelah kot. Sampai kat thread orang kata kan, adakah buku ni bagus seperti yang diviralkan? Tapi sebenarnya memang bagus. Alhamdulillah. Dia takut tu. Orang kata takut dia. Tapi itulah hikmah dia. 6 tahun menunggu tu. Allah telah bagi rezeki. Ya, betul. Tu je saya cakap tadi. Kita punya
usaha kita urusan kita. Apa yang dapat tu Allah yang tentukan. Ya, betul. Allah kan. Rezeki masing-masing. Betul. Betul. Tapi alhamdulillah lah. Macam Abang Bat menghasilkan operasi dalam masa berapa lama? Dia dalam tempoh saya cuti 3 tahun. Sebenarnya saya cuti belajar. So dalam cuti belajar tu yang banyak join ekspedisi. So dalam setahun 2 macam tu lah. Start daripada? Tahun 2023 macam tu lah. Kemudian saya dah tulis separuh jalan. Lepas tu saya join bengkel menulis novel sampai jadi. Daripada situ lah dia punya masuk gear terus lah. Masuk gear laju terus. Dapat momentum lah. Dapat momentum, tahu dah tengok kan. Lepas tu okey lah. Terus submit, hantar ke Karangcraft bulan 3 tahun lepas. Lepas tu setahun alhamdulillah tak terbit. Tapi saya tertarik bila Abang Bat sendiri kata hantar ke Karangcraft bulan 3 tahun lepas. Dan tahun ni baru terbit. Maksudnya proses nak menghasilkan satu buku tu bukan mudah. Kita nak memperingatkan juga kepada komuniti-komuniti buku, komuniti-komuniti penulis. Menghasilkan sesuatu karya yang hebat, yang baik tu bukan mudah. Bukan seindah yang disangka. Betul. Tulis, contoh kita orang yang famous. Kita tulis tak laku buku kita. Lepas tu dia meroyan. Kita nak macam tu. Sebab dia ada proses. Dan kita kena trust the process. Kan macam Azmi sendiri daripada tahun 2017. 2026 baru dapat terbit. Alhamdulillah. Allah balas bayaran tu dengan dapat bestseller. Alhamdulillah. Sama juga macam Abang Bat 3 tahun. Alhamdulillah hasil juga dapat ni menghasilkan operasi hijau. Itulah orang kata setiap yang berlaku ada hikmahnya. Okey. Sebenarnya kita pun dah berada di hujung-hujung. Masa telah mencemburui kita. Okey. Tapi saya nak bagi peluang sikit kepada Abang Bat dan Azmi. Mungkin boleh bagi kita nak tahulah, pendengar nak tahu sedikit teaser ataupun next project. Kod lah kan nak share, spill the tea orang kata. Abang Bat, macam mana? Ini yang dah diluluskan ke masih perlu penilaian ni? Ikutlah kalau mungkin dalam perancangan nak hasilkan novel apa ke, boleh tak? Okey, kalau saya ada satu lah yang penerbit tu kata dah lulus, cuma nak tunggu queue lah. Okey. So dia punya hint dia tu haiwan purba. Haiwan purba. Menarik. Hebat. Okey, gitu itulah. Okey, ada lagi? Yang lain banyak tengah tulis dalam penilaian pun adalah. Yang dengan Karangcraft? Dalam Karangcraft ada satu tengah dalam penilaian. Penilaian lagi. Yang sekarang ni saya tengah tulis lah. Masih terhenti. Tapi yang dalam penilaian tu dia punya hint-hint dia tu saya boleh kata batu. Kalau yang setengah saya tulis ni burung. Saya macam tengah main macam tarot lah. Tarot. Okey, kalau macam Azmi macam mana? Of course lah, saya nak go dengan Cold Case 2. Cold Case 2? Wow. InsyaAllah. Maksudnya kita ada kesinambungan Cold Case. Tapi itulah, tengoklah macam mana kan. InsyaAllah. Siapnya. Semoga dipermudahkan. InsyaAllah. Okay. Selain Cold Case, ada juga ke mungkin nak berpindah ke genre lain? Mana tahu? Ada juga saya cuba buat sci-fi, fantasi, funny fantasi macam ala-ala apa panggil Lord of the Rings. Aduh, giant lah. Tapi belum tahu boleh dapat sambutan kan. Sebab Malaysia kita perlukan buku-buku yang macam tu, yang ada world building macam fantasy sikit kan. Tapi rasanya dengan Karangcraft saya akan go dengan Cold Case punya siri lah, orang kata gitu. InsyaAllah. Okay. Semoga dipermudahkan urusan Abang Bat dengan Azmi Shah dalam menghasilkan next buku dan next project lah. Dan kata-kata terakhir untuk komuniti pembaca, harapan, kita start dengan Azmi dulu. Okay. Pada pembaca-pembaca baru, saya ingin merendah dirinya, mengharapkan anda semua dapat moral message daripada buku saya. Yang buruk tu buang jauh-jauh, yang ambillah yang bernilai jenis sahaja. Dan harapnya buku saya akan datang mendapat sambutan yang menggalakkan macam mana Cold Case lah. Amin, insyaAllah. Okay, daripada Abang Bat pula. Okey, harapan saya dia lebih kepada persoalan dalam diri saya tu ni. Adakah genre-genre saintifik ni boleh ke rak fiction? Kan?
InsyaAllah. Jadi itu saya mengharapkan lah lebih banyak penulis di luar sana cubalah menghasilkan jurnal-jurnal lab lead ni. Kemudian saya mengharapkan pembaca juga sudi memberi peluang kepada karya-karya sebeginilah, karya yang bercorak lab lead ni ataupun sastra makmal. Jadi bukan apa, genre-genre ini lebih nak mewarnakan industri lah, supaya selain daripada hiburan, dia ada unsur-unsur education tu. Betul. Gitulah. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Bat dan juga Azmi atas kesudian untuk menerima invitation kami datang ke Karang Craft Studio dan meluangkan masa bersama saya berborak tentang pengalaman hidup, pengalaman menghasilkan buku. Saya harap perkara-perkara ni dapat dapat kita ambil bersama, macam Azmi cakap, ambil yang jernih, buang yang keruh, dan kita sama-sama bangunkan diri kita keluar dari comfort zone dan menjadi lebih baik daripada semalam. Okay? Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada mereka yang menonton. Bagi yang masih lagi belum follow TikTok kami, boleh follow Karang Craft Studio, boleh like, follow dan share. Dan seterusnya boleh juga subscribe YouTube kami, grup buku Karang Craft. Terima kasih kepada semua. Okay? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.